Kenapa dah tak main bola? Kenapa gantung boot? Kita tak ada income. Betul. Kita dah zero. Sanggup berhenti main bola ni, saya sanggup gantung boot. Bila kita ada dekat atas, sekarang tiba-tiba kita jatuh. Susahnya hidup. Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni saya selain daripada review, saya tak nak review kopi sangat, saya nak review abang. Boleh, boleh. Jadi sebelum tu kita order kopi dulu boleh. Apa kopi yang best seller kat sini? Okey, kalau kita orang punya best seller, sekarang paling top tiramisu latte. Tiramisu latte. Yes. Okey, boleh saya nak satu. Boleh, nak satu Dan bang. yang lagi satu? Spanish latte, dan ni kita punya favorite orang ramai. Buttercream latte. Soalan pertama sebelum kita duduk. Bang, kenapa dah tak main bola? Kenapa gantung boot? Kenapa gantung boot Memang dapat rasa air tangan Nazirul lah dekat sini Saya memang ada dekat sini. Memang ada kat sini Dari buka kedai sampai tutup kedai. Daripada pukul apa start? Kita start pukul 7 pagi sampai pukul 3 petang. Memang ada mesin kopi kat rumah kan? Dulu ada. Tapi sekarang kita dah bawa keluar semua. Dah bawa keluar semua? Bawa keluar semua. Okey, ini kita buat apa ni? Ni yang kita panggil espresso shot. Nazirul Naim asal Kuala Kangsar, Perak Betul? Ya. Samalah kita satu kampung. Ya. Pendang Kering, Sayong. Pendang Kering. Saya Sayong Pauh. Sayong Pauh Kita berjiran. Berjiran. Mula main bola tahun 2007 ke 2008? Secara profesional. Secara profesional saya 2009 dengan Harimau Muda. Harimau Muda dulu kan? Betul. Masa tu bawah coach Ong King Sui. Bawah 23 tahun selama 6 tahun juga. 6 tahun. Betul. Maksudnya lepas tu baru main Perak kan? Ya. Lepas dia main Perak 2016, 2017. 2016. Posisi sama main kan? Pertahanan. Waktu saya Harimau Muda, saya main position winger kiri. Lepas tu diturunkan ke position left back, dan sampai sekarang sampai ke saya main Perak, saya terus bermain untuk position tu lah. Lepas tu pergi ke Sabah Betul. Saya pergi ke Sabah 2021 waktu kita PKP. Kemudian last main dengan saya bermain dengan KL City kan? Ya. Alright. 2023. Tu last lah. Maksudnya last 2023 Kaki tak ada ke rasa macam nak tendang bola je hari-hari tak main bola? Mesti ada bang. Mesti ada Itu kira sebab saya dah 2 tahun dah saya stop kan. Hati tu masih nak bermain lagi Masih nak bermain lagi. Tapi dengan keadaan sekarang lah, apakan daya kan. Mudah-mudahan ada rezeki insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Ramai juga tertanya kan, kenapa saya lama hilang. Dia bukan berhenti, kira macam kita tak bersedia lagi untuk bermain dengan keadaan saya sekarang. Dengan keadaan sekarang lah. Betul. Assalamualaikum. Di sini pagi-pagi memang orang cari kopi lah bang Sebab pagi-pagi untuk fresh brew punya kopi, kita tak ramai kafe, tak banyak kafe yang buka. Betul. So jadi untuk kita sedia daripada start pukul 7 pagi. Kita dah ada kopi. Betul. Biasa kalau kita nak pergi yang brand-brand terkenal tu pukul 10, 11. Semua pukul 10. Lambat. Jadi kena datang. Kalau nak cari morning coffee, datang ke Arasa. Alright. Kejap lagi saya nak tanya daripada mula, bila start nama Straight 21 ni? Alright. Total ada berapa jenis kopi? Kesemua sekali? Sebenarnya kita dah verified berapa menu sebenarnya. So kita keep on changing. Sebab kita tukar apa yang customer nak. Macam mana menu yang kita tengok tak berapa berkesan, kita akan tukar satu menu lain yang baru. Faham. So kita keep on changing. Dengan bila ada permintaan, kita akan buat. 21 ni nombor ni mahal ni. Siapa yang tahu. Siapa yang tahu. Coklat dark coklat. Kita buat macam tiramisu cake. Tiramisu betul tapi kita buat kopi. Selain daripada saya datang sini nak jumpa Nazirul Naim, saya terpikat dengan tu 50%. 50%. Okey, 50% macam mana ni tu? Follow kita punya IG. Follow kita punya TikTok. Dan kita akan bagi satu loyalty card. Wow. So bila dapat loyalty card, dia akan dapat sekali 50%. Sekali 5%? 50%. Kita bagi lagi. 9 pembelian, kita akan dapat free yang ke-10. Dapat lagi free yang ke-10? Dapat free lagi. Habis, kita bagi lagi satu kad. Betul, manfaat sungguh. Nama IG dengan TikTok kita, Coffee Street 21. Bang, kita balik pada soalan yang tadi tu. Ramai nak tahu ni. Tadi saya ada tanya kat Facebook personal saya. Kan, antara soalan yang paling banyak dia orang tanya adalah yang tadi tu. Kenapa abang dah tak main bola? Sedangkan abang masih muda. 32 tahun abang tahun ni. Betul bang. Baik bang. 32. Boleh bang, silakan.
Sebenarnya lepas saya injured waktu bermain dengan KL hari tu, saya buat operation. So dekat situ saya operation untuk lutut kanan. Bila lepas operation tu, kita berharap yang dalam tempoh masa setahun tu saya boleh pulih lah. Sebaiknya sebab saya buat operation untuk cartilage. So cartilage ni dia lagi teruk daripada ACL. So jadi untuk tempoh pemulihan dia tu anggaran dalam masa setahun lah. Dalam masa tempoh setahun tu kita cuba yang terbaik lah untuk comeback nak bermain bola. Tapi dalam fasa saya tempuh dalam masa setahun tu dengan struggle sebab kita tak ada income, kita dah zero. So dari situ saya macam apa aku nak buat kan? Sebab kita ada komitmen, kita ada family, kita ada tanggungjawab yang besar bila kita dah tak ada apa-apa ni. So dari situ saya macam tengah 50-50. Betul tak aku nak comeback main bola ataupun kita nak buat something lah apa yang boleh generate kita punya income kan. Sebab kita ada tanggungan. Lepas dalam tempoh saya pemulihan tu, saya mula tolong lah orang rumah. Kita berniaga tepi jalan. Tu bagi saya benda ni 360 bang. Sebab kita tak pernah bang berniaga. Saya daripada memang sekolah, saya terus main bola je. Memang sekolah pun sekolah sukan dulu kan? Betul bang. So jadi memang experience, knowledge untuk dalam F&B zero. Kita memang zero bang. Waktu tengah struggle tu, orang rumah saya berniaga, buat mie kari, dia buat laksa. Jadi saya macam susah ni hidup. Betul. Saya rasa sebab kita ada komitmen tinggi bang. Waktu tu. Bila kita ada dekat atas, sekarang tiba-tiba kita jatuh. Bukan senang bang. Jadi penerimaan, tapi saya redha. Saya tahu ini ujian saya. Dari situ saya keep on tolong rumah. Dan tercetusnya Street 21. Street 21 ni kita bermula daripada tepi jalan. Street lah. Kita street. So 21 tu sebab orang penyokong-penyokong Perak, siapa yang dah memang kenal saya, dia tahu nombor 21 tu daripada mana. Nombor JC. Betul bang. Itu nombor orang JC saya. Orang Perak mesti tahu bang. Orang Perak mesti tahu kan. Kita nak letak kopi jalanan. Tapi macam tak sesuai. Macam Indonesia pula kita. Jadi kita tukar macam Mat Saleh sikit. Kita buat Street 21. Dia boleh mengingatkan fan-fan abang yang mana dah lupa tu. Bila dia tengok 21 dia, insya-Allah dia akan datang ni. Dia akan support insya-Allah. Amin. Bermula dengan kopi bancuk. Asal dia saya daripada kopi sebuk. Dan lama dalam 3 bulan saya rasa macam kenapa saya tak belajar untuk buat espresso kopi. Betul. Dia lebih kurang je kan? Lebih kurang je. Betul. Cuma kita perlukan modal lah. Betul. So daripada saya berniaga 3 bulan tu, saya simpan duit dan saya invest untuk beli mesin. Dan dari situlah start saya betul-betul fokus yang saya nak berniaga. Dalam tempoh perjalanan saya berniaga dan saya buat rehab, bulan 4 tahun ni saya buat satu lagi operation dekat lutut saya. Kita nak tengok apa perkembangan saya punya tu kan. Dan dekat situ doktor beritahu yang saya perlu buat operation lagi sekali kalau untuk saya bermain bola lah. Dan dia memerlukan kos yang lagi tinggi. Jadi dekat situ saya dah, waktu saya berniaga dan saya perlu fikir untuk comeback bermain bola balik. Jadi saya dah tergantung, saya duduk tengah-tengah. So apa yang perlu saya buat dengan keadaan sekarang kan. So saya memang macam nak cakap sana abang, kita tak tahu keputusan apa yang lagi besar. Sebab kita benda ni untuk ke depan kita kan. Jadi dari situ bila saya tengok saya punya bisnes tengah grow dan saya rasa macam lah, saya sanggup berhenti main bola ni, saya sanggup gantung boot dan untuk saya teruskan ke depan dengan apa yang saya buat sekarang. Ini satu perjuangan bang. Betul bang. Saya banyak kawan yang bila di atas, dia berada di bawah, dia susah nak bangkit. Ini salah satu perjuangan abang yang saya rasa semua fan-fan abang ni kena datang ziarah abang ni. Boleh. Datang ziarah kan. Dia orang nak sign abang kembali ke? Boleh bang. Nak selfie dengan abang ke kan? Alhamdulillah lah. Kebanyakan customer yang datang, diorang macam 50-50. Betul ke Nazirul Naim takkan buat kopi kan? Betul. So diorang tanya, ni Nazirul Naim ke? So mana yang masih mengenali saya, diorang still akan tegur. Tapi terutamanya
fan penyokong Perak 90% mesti kenal. Mesti kenal kan. Alhamdulillah lah, saya masih dikenali dan dengan apa yang saya buat sekarang, diorang support lagi saya. Walaupun dengan keadaan saya. Tapi macam yelah, dia tak jelas kenapa nak berhenti main bola. Sayang sebab ni sebab tu, boleh lagi, umur muda lagi. Tapi bila saya memikirkan ke depan, saya rasa ini keputusan saya untuk saya growkan bisnes saya. Ini antara yang viral kat video Sport Badrul ni. Betul bang. Siapa yang datang, dia beli sate, dia akan dapat 10%. 10%. Tadi 50% lain. 50% lain, kita ini bagi lain. 10%. Tapi syarat dia kena beli sate, bawa resit, tunjuk dekat kaunter kopi, kita akan bagi automatic 10%. Kita ada menerima tempahan untuk kopi catering ataupun sebarang event kecil, besar, sikit, banyak, kita akan terima. Jangan lupa support Coffee Street 21. Kita nak cuba kopi di kedai bekas pemain bola sepak negeri Perak dan Harimau Muda. Ada tiramisu. Dan ini ada butter cream latte. Ini antara yang best seller. Dia kata buat macam tiramisu. Tengok ada taburan coklat. Kita kacau dulu. Bismillah. Sebiji macam kita makan tiramisu. Bismillah. Pekat, melekat, kau. Kopi dia tak terlampau strong sangat. Ada pahit-pahit creamy kau. Sedap. Butter creamy latte. Butter creamy ni memang favourite saya lah. Kena buka baru kita nampak dalam. Tengok tu betapa creamy-nya dia punya kopi. Bismillah. Gila lah. Ini bukan nak meniaga main-main. Bukan dia jual sebab nak jual nama dia. Strawberry Solero. Ini refreshing lah. Kalau kita lepas makan pagi kat sini, makan nasi kerabu ke, ada sate ke kan, kau kena air yang refreshing. Bismillah. Tak manis sangat, sesuai diminum selepas sarapan pagi. Yang ni strawberry matcha, antara yang best seller juga, ramai orang suka. Kita kacau. Peminat matcha, ini tempat yang sesuai untuk anda. Rasa serbuk-serbuk matcha tu lalu dekat tekak, sangat syahdu. Bismillah. Rasa matcha dah betul manis-manis masam strawberry tu. Ini memang syahdu guys. Korang kena datang support Nazirul Naim. Dia buka dekat Araso. Nanti kita letak location. Untuk dapat 50% diskaun, follow semua dia punya media sosial. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.